Lekas lah you nak pergi festival craft Perak dekat Menara Teluk Intan ni. Mama tengok ni, kamu masuk je pintu ni, kamu akan nampak semua craft tangan ni. Kamu ada ukiran, ada gazebo kat sini, kamu boleh tempah. Kamu nak beli macam mana, semua ada. Ada boyan kamu. First time you tengok boyan kayu ni, boleh naik ke tak? Takut aku. Boleh. Ya Allah, kamu besar degabak kamu pintu gerbang. Ini pintu gerbang apa you tak tahu. Tapi memang boleh. Kalau kamu nak apa kat sini, tempah ukiran kayu, memang boleh. Unik no. Bila kamu nampak je beruang ni, kamu akan nampak kat sini ada package river cruise. Kamu nak pergi Pulau Bangor ke, kamu nak ke mana kat Teluk Intan ni ada. Dekat sini, kalau kamu beli sekarang, ada package diskaun. Tengok ni harga promosi dia. Jumpa je adik manis kita ni. Ada je kat depan dengan bear sana tu. Ada dua bear. Oh, sini pun ada bear. Sini ada bear. Cari bear, carilah adik manis ni. Selalunya kamu tengok ayaman bangkuang je kan. Tapi ni Yop ni dia nunjukkan ayaman betam. First time you tengok macam mana ayaman betam tu. Padahal tak adalah keras jugalah. Tapi yang paling lembut, mengkuang lembut. Tapi ni keras sikit daripada mengkuang. Ni Yop ni nunjuk macam mana nak menganyamnya. Dah anyam ni, ini produk yang dah jadinya. Ada tampi lah, ada raga, ada tiko. Komen apa, semua yang boleh buat. Ini paling popular. Ini kalau orang tengok ni, orang tahu Kuala Kangsar. Ini labu sayur kita. Dekat luar ni, Chor ni dia ada buat ni. Labu sayur macam mana kamu nak tengok kan. Kamu tak nak ke Kuala, kamu datang ke sini. Kamu tengoklah macam mana cara nak buatnya. Kat luar je ada, belah dalam lagi banyak kamu. Mari you nunjukkan. Kat dalam ni, ya Allah, siap. Sejuk. Ngetok kamu tengok besarnya, luahnya, macam-macam ada kat sini. Macam sandika. Kamu nak apa? Semua berdasarkan craft tangan. Orang kita yang buat. Satu Malaysia dia mengumpul dekat sini. Dekat Perak, Menara Teluk Intan ni. Cara buka keris yang sebenarnya. Keris ni ke atas. Hari ni, kau menolakkan dia. Lepas tu sarunya kau naik ke atas. Nak macam tu boleh. Nak macam tu boleh. Nak mengiring pun boleh. Komen nak buat keris pada cara awak tak tahu ni baru tahu. Nak mengiring macam ni pun boleh. Nak mengiring macam ni boleh. Tapi nolak dia. Apa ni? Barulah style. Kalau parang dia macam ni je. Parang. Tolak ibu jari je. Beg Perak rumah. Boleh ke Perak ni. Sama je. You kagibari. Memang dia buat sendiri semua, memang kait tangan. Macam-macam dia kat sini. Kat sini kalau kamu bawa anak renik, dia ada aktiviti. Kat sini boleh menggalau, menggalau batik. Bayar RM15 je. Kamu ambil je ni, kamu boleh start menggalau. Lawa. Lepas tu boleh bawa balik. Ya Allah, kamu lapar jadinya. Bila tengok ni, rasa nak ngap je. Ini sesuai. Lekatkan peti air. Yang ini pula, komen orang mana? Teman orang Ipoh, teman orang Untan Melintang, teman orang Perak, teman orang Tepin, teman orang Langkap. Banyak benua komen. Semua ada kat sini. You dah dapat dah. Komen boleh buat sendiri. Kalau komen nak buat nama komen pun boleh. Anak komen tu nak belajar masuk craft tangan ni, kita ada Institut Craft Negara. Dekat sini daripada umur 18 tahun sampai 35 tahun. Tapi kalau acik-acik, macam pakcik-pakcik, tiba nak merasa nak buat juga, kan nak masuk juga craft tangan ni, kita ada bengkel. Kita ada bengkel dia. Mana ke? Bengkel aku mana? Bengkel dia serendah RM85 je satu bengkel. Boleh belajar buat craft tangan. Padanya anak-anak yang renik-renik, tak adalah renik menor kan, 18 tahun ke atas tu, lepas SPM tu nak belajar, boleh masuk IKN, Institut Craft Negara. Nak tahu maklumat lanjut, kau datanglah kemari. Kalau aku explain tak habis. Kat sini kau sebesar-besar jadual aktiviti demo kat sini. Yang paling bestnya, pada malam 1 September ada ceramah Ustaz Kazim Ilyas. Kau kena datang sini tengok Ustaz Kazim. Eventnya daripada 28 Ogos sampai 7 September. Kau melarang-larang lah kemari. Ate komen.